النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذيبوا طعامكم بذكر الله تعالى والصلاة ولا تناموا عليه فتكسوا قلوبكم. Rasulullah SAW bersabda, cairkan makanan yang telah kamu makan itu dengan berzikir kepada Allah dan dengan solat, dan jangan kamu tidur setelah makan takut-takut hati kamu menjadi keras. أي لا يباشر النوم بعد الطعام والأكل، ويقدم قبله شيء من الأعمال الصالحة، وتذويبه أيضا بذكر الله وبالصلاة وهكذا. Maksud Nabi SAW, jangan terus tidur selepas makan dengan keadaan perut yang kenyang dengan makanan, terus tidur, maka jangan begitu, itu menyebabkan hati menjadi keras. Sebaliknya, bila kita dah makan, maka gunakanlah tenaga itu dengan untuk melakukan ibadah seperti zikir ataupun solat atau apa pun saja ibadah. Maka setelah makan, kita lakukanlah amal ibadah supaya kita mencairkan makanan yang telah kita makan itu. يقول أحمد بن حسن العطاش وكنت أمزح بعض من الناس معي، خرجنا للصلح بين بعض القبائل وكان سمين، فأقول له خفف من بطنك وخفف من أكلك. فأخذوا يسقوننا اللبن أيام متوالية ونحن عندهم، فغلظت عكن بطني. قال فكان يجي عندي يقول يا خالد شوف الحين انت قدك كما قريب كما يدري، الحين انت سمنت من قال قلت له لا تخف سأسري لها الليلة بالبقرة والعمرة. ما قال بندوب بذا كله بالليلة بنقوم بالبقرة والعمرة ما عاد بيصبح منه شيء. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau berkata, pada suatu hari saya pergi ke kawasan pedalaman untuk mendamaikan beberapa kabilah ini. Maka saya menjadi orang tengah lah untuk mendamaikan antara mereka ni. Dan tiba-tiba saya tersumpa seorang ni, badan dia agak besar, agak berisi. Maka saya bergurau dengan dia. Saya kata kepada dia, kuruskan sikit badan kamu ni. Dia bergurau dengan orang ni. Maka kata Habib Ahmad, setelah kejadian itu beberapa tempoh berlalu, maka kebetulan saya berjumpa sekali lagi dengan orang ni, si fulan ini. Maka dia membawa susu, dia mengedarkan susu kepada kami. Maka dia bagi seorang susu ni sampai di depan saya. Maka dia cucuk perut saya. Dia kata, tengok Habib, sekarang perut Habib yang besar. Dulu Habib kata suruh saya kurus sikit. Sekarang Habib pun dah berisi dah, ada perut dah kenyang dah ni, perut dah besar. Maka dia bergurau dengan Habib. Habib kata, jangan risau, malam ni saya akan bangun tahajud, saya akan baca surah Al-Baqarah dengan Ali Imran, semua makanan ni semua akan cair. Waktu pagi nanti semua dah tak ada dah. Maka itu bergurau Habib Ahmad. Dia kata, jangan risau, malam ni saya akan bangun tahajud, saya akan baca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Semua makanan yang saya makan ni semuanya akan hadam nanti, katanya. أذيبوا طعامكم بذكر الله تعالى والصلاة، وفيه أن الذكر والصلاة تؤثر على الجسد وتحويل ما فيه من الطعام إلى منفعة وفائدة ودفع الآفات. Sebab itu kata Nabi SAW, cairkan makanan kamu yang telah kamu makan itu dengan berzikir dan solat. Maka di sini kita dapat tahu bahawasanya ibadah ini, zikir, solat ini, dia memberi kesan kepada fizikal kita. Amal ibadah ini akan memberi kesan dan dia akan tukarkan makanan yang kita makan itu kepada manfaat dan akan selamatkan kita daripada mudarat yang terdapat di dalam makanan itu. وعليكم نشاهدنا ويشاهد فيلم كثير منهم يبلغون السن 80 و90 يقاربون 100 وهم على صحة جيدة مع قلة التغذية وقلة الهضم، ولكن معهم ذكر الله وكثرة الصلاة ويدفع عنهم آفات الطعام وغيره. Dan memang kita saksikan sendiri, saya sendiri pun melihat ramai orang yang umurnya 80 tahun, 90 tahun, hampir 100 tahun umurnya, tapi masih sihat walafiat badannya. Walaupun makanan itu cuma sedikit aja, tapi badannya sihat walafiat. Sebab apa? Sebab dia banyak berzikir, banyak solat, banyak beribadah. Maka ibadah ini dia akan memberi kesan kepada fizikal kita.